lokat lah. Lokat. Lokat. Kilo macam ni? Kilo RM10? Kilo 10. Sekejap lagi lah datang balik. Oyster ada bang? Itu kat kamu bang. Oh. Wah, tu oyster. Yang ni hidup. Hidup lagi ni? Dia dah mati dah. Dah mati dah. Kalau hidup dia tertutup kan macam Okey, mari kita cuba. Perahkan sedikit lemon dan letakkan sos cili dia. Sos cili ni ada jual dekat sini. Bolehlah beli sekali kalau nak bawa balik. Rasa oyster ni segar. Tak ada bau, hanya macam bau frozen. Menurut kata adik yang jual ni, frozen ni segar sebab bukan diternak tapi diambil oleh nelayan tempatan dekat laut terus dibawa ke perai untuk dijual. Warna agak gelap mungkin atas faktor pantai yang berlumpur. Head, ini kepala dia? Ya. Duduk kat sini? Ketuk kat sini. Dia akan terkopik sikit masuk pisau. You ketuk kat sini dia tak akan, dia pecah tapi dia tak akan. Tak cantik lah buka dia. Bukan, dia akan hancur. Oh, okey. Sebab bila one you ketuk macam ni, dia punya kaki yang melekat tu dia akan bergerak. So automatik dia akan putus kaki tu dia. Oh. Sebab dulu zaman saya sekolah, ini favourite saya mencari. Saya cari. Oh ya. Yeah. Dekat Sungai Manjung, dekat Lumut. Oh. Air dekat Lumut dia jernih, isi dia putih. Kat sini berlumpur. Ada dia. Di sini selat kan. Okay bang, terima kasih. Paling dia boleh makan lah. Ada salak. Manggis. Sini. Nak beli dangkas saya. Queenie tu mama beli Queenie. Ni bang. Tengok ada berapa kilo? Mentarang. Kepuh.